Halo, kegunaan harian lah. Apa isi-isi ni? Mengapa lembah sungai dan gua dipilih sebagai lokasi? Mengapa mereka pilih dua tempat ni? Seperti yang awak kata, betul, makanan satu. Kalau sungai, makanan lain. Minuman. Makanan dan minuman. Awak benda lain awak tak tahulah. Makan minum ha? Sir, kalau tinggal di gua boleh buat alatan batu. Mengapa? Awak korek gua tu. Korek batu kat gua. Roboh gua tu nanti. Runtuhlah gua tu nanti. Sir, Ya. habitat? Apa dia? Habitat. Habitat? Habitat, apa maksud habitat? Maksud habitat ialah tempat tinggal. Saya tanya sekarang, mengapa mereka pilih gua dan sungai sebagai tempat tinggal? Itu soalan saya. Jawapan awak ialah tempat tinggal. Air untuk kegunaan harian. Awak jangan ingat gosok gigi, air untuk gosok gigi, satu markah. Air untuk cuci muka, satu markah. Air untuk basuh tangan, satu lagi markah. Halo, kegunaan harian lah. Apa isi-isi ni? Air untuk korek hidung, satu lagi markah. Kegunaan harian.